lambat tukar minyak hitam ni boleh jimat duit. Tapi tak tu mitos. Sebab benda ni kalau lambat tukar minyak hitam boleh menyebabkan hilang beribu duit. Duit tu hilang sebab kan minyak tu jadi pekat, likat. Lepas tu dia jadi hilang pelinceran. Nombor 2. Nombor 3, piston dengan bearing tu makan, cepat haus. Lepas tu dekat oil sump tu jadi terbakar apa semua, boleh menyebabkan dia bertakung minyak dekat tu jadi pekat lah. Supaya macam nombor 1. Nombor 3, kereta jadi berat. Last sekali, kalau anda kata terlalu lama, yang tu makan modal. Boleh jadi overhaul sebab dia dah haus banyak apa semua benda. Makan modal, kena overhaul satu kereta. Tu. Kesimpulannya, kalau korang nak yang lama dah tak tukar minyak hitam tu, boleh datang ke SZL Venture Auto Works untuk cek dulu. Kami orang akan cek dulu apa prestasi kereta abang-abang, akak-akak semua, pakcik-makcik apa semua. Boleh contact dekat bio ataupun bawah, link kat bawah ni. Alright.